Berkali-kali amaran telah diberi. Jangan terus lambakan penjawat awam sehingga kerajaan akhirnya terbeban membayar pencen yang semakin melonjak. Itu keluhan seorang pemerhati politik susulan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan kerajaan sedang memperhalusi mekanisme baharu skim persaraan penjawat awam apabila bayaran pencen dijangka mencecah RM46.36 bilion menjelang 2030. Menurut pemerhati, isu beban pencen telah lama dibangkitkan. Namun sehingga kini ia masih belum ditangani secara menyeluruh walaupun angka perbelanjaan terus meningkat setiap tahun. Pemerhati menambah kerajaan sendiri sudah mendedahkan bahawa RM37.4 bilion peruntukan pada 2025 meningkat kepada RM42.31 bilion tahun ini dan dijangka terus meningkat setiap tahun. Justru katanya jika perkara itu tidak dikawal dari sekarang, maka kerajaan akan terus terbeban di masa hadapan. Menerusi laporan Berita 757, pemerhati sudah berkali-kali menegaskan bahawa kerajaan perlu berhenti membuat pengambilan baharu penjawat awam. Sebaliknya, fokus harus diberikan kepada tenaga kerja sedia ada melalui program upskilling dan reskilling supaya lebih produktif sekaligus mengelak lambakan kaki tangan yang makan gaji buta berlaku dalam sistem pentadbiran. Jelas pemerhati langkah itu penting bagi mengelakkan kerajaan terus terbeban dengan komitmen jangka panjang, khususnya pembayaran pencen yang dijangka meningkat pada masa hadapan. Malah pemerhati mendakwa beberapa negara maju seperti Perancis dan United Kingdom pernah berdepan tekanan fiskal akibat kos pencen yang tinggi sehingga mencetuskan krisis politik dan protes besar-besaran di mana ia sepatutnya menjadi pengajaran kepada Malaysia. Justru tegas pemerhati, kerajaan harus berani mengambil pendekatan tegas untuk mengurangkan lambakan penjawat awam dan ia harus dimulakan dari sekarang. Terdahulu, Anwar memaklumkan kerajaan sedang mengkaji skim lantikan tetap bercarum bagi memastikan kedudukan fiskal negara kekal mampan, di samping menarik bakat terbaik ke dalam perkhidmatan awam serta menjaga kebajikan penjawat awam.